Assalamualaikum. Ni kita dapat kesan kat sini. Ni kita dapat kesan tadi ada 2 orang unit intelijen. Unit korporat dia kot. Skamer korporat. Unit korporat skamer korporat kan dia panggil tu. Yang pasal geng-geng curi barang-barang dalam rumah ni benda. Yang dia serang satu budak anak mereka dulu. Dia dapat arahan aku duduk tengok dekat situ. Dia cakap dengan ustaz tu, ustaz tu tidur barang-barang tu. Lepas tu dia hantar unit skamer dia, unit skamer korporat dia, skamer tempur dia, skamer korporat dengan skamer tempur dia. Megang kan, dia ambil barang-barang dalam rumah. Masalah ni kumpulan ni yang pasal dia bawa satu kereta tu lah, dia curi tu. Dia terlibat dengan aktiviti pengedar yang ada masuk dalam 99, kena kejar. Lama juga kena kejar kot. Dengan pihak polis tu sampai ke satu tempat tu. Dia menghilangkan diri geng-geng tu. Melibatkan kereta aku lah tu. Aku kena panggil dekat balai polis. Masa itu duduk dekat sebelah Melayu tu sementara. Lepas pada tu buat kertas kerja untuk minta direhatkan. Kan? Minta direhatkan pasal Hamid Andani ni, pasal dia buat lagi anak bini ni. Ada perbincangan kereta motor dia, benda JCB dia pasal kedai dia. Tak tahu pasal dia sembang kedai kopi kot. Kelompok dia. Aku pun tak faham aku. Benda aktiviti kerja buat kita ni ada kena-mena dengan gila dia. Penyakit gila daripada dia muda sampai ketua. Sampai tadi dia berkumpul tadi, lebih kurang dalam setengah jam yang lepas. Unit korporat tu, unit pemantauan tu ada duduk melepak dekat situ. Dia termasuk dengan lah kan. Okey, harap maklum ni Pahang, Perda wilayah Perda Kuantan. Terima ni tolong rekod dalam sistem. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.